Tak lama lagi kita akan dapat lihat kemunculan pengganti Proton Persona setelah model Persona dan Iris telah ditamatkan pengeluarannya. Akan muncul penggantinya yang baru. Siapa yang nak ganti? Model apa yang nak ganti? Jom kita tengok. Tapi apa pun, sebelum tu jangan lupa tekan button like, comment, share dan subscribe channel Mekanik. Sebab ramai yang tengok channel aku ni tak subscribe lagi. Please support guys. Subscribe now. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya lagi Cikgu Zul dalam channel Mekanik. Alright. Tahun 2026 agak busy juga untuk Proton seperti tahun lepas. Dan kita tengok lately Proton agak agresif mengeluarkan kereta-kereta baru dan juga facelift. Yang latest Proton X90 MC1, yang mana dia cut cost daripada segi harga, tapi terpaksa korbankan sistem ADAS. Dan tak tahu strategi Proton tu berjaya ataupun tak. Kita tengok dekat atas jalan raya pun Proton X90 still lagi sama, tak nampak banyak atas jalan. Mungkin pilihan rakyat Malaysia sekarang ni pentingkan keselamatan juga. Sistem ADAS pun penting. Dengan tak adanya sistem ADAS, mungkin jadi satu titik tolak, membuatkan rakyat Malaysia ragu-ragu lah nak beli ke tidak kan Proton X90 ni. Dan kita harap strategi Proton berjaya lah. Dan buat masa ni kita dah bincangkan berkenaan dengan Proton Saga Cross, mini compact SUV yang akan dilancarkan pada tahun ini juga, hujung tahun. Yang tu korang boleh check video link yang aku sediakan kat atas ni, ya. Boleh check rumours berkenaan dengan Proton Saga Cross. Tapi kali ni kita nak membincangkan berkenaan dengan model yang pernah kita bincangkan pada tahun lepas, iaitu Proton S70. Yang mana sebelum ni kita ada kupaskan berkenaan dengan model facelift untuk S70, dan Proton S70 pun dah selamat dilancarkan juga pada tahun ini, yang mana versi MC1 di-upgrade daripada segi enjin, yang mana enjin dah menggunakan enjin 1.5 liter turbo IGT yang produce sekitar 180 PS dan 250 Newton meter of torque, menggunakan enjin 4 silinder, menggantikan enjin 3 silinder TGDI, bukan TGDI, MPI. Yang mana enjin yang baru ni 4 silinder IGT ni dia menggunakan two-third timing chain yang lebih senyap. 4 silinder of course, dia punya vibration tu lebih halus, lebih tenang, lebih senyap, dan memberikan performance output yang lebih baik berbanding dengan enjin MPI sebelum ni. Dan ada perubahan serba sedikit daripada segi design rim, dan juga ada penambahan aero kit yang baru untuk Proton S70 MC1. Cumanya masa pelancaran Proton S70 hari tu, kita tak nampak dan tak lihat kelibat varian yang paling bawah sekali, yang seperti yang kita jangkakan, iaitu varian yang menggunakan enjin Saga 1.5 liter NA IGT non-turbo punya version, yang mana mungkin akan ditawarkan untuk varian yang paling murah sekali. Tapi kita tengok masa pelancaran Proton S70 MC1 hari tu, tak ada varian 1.5 liter NA ni, semuanya varian turbo. Dan mengikut maklumat yang kita terima lah, memang ada sebenarnya model NA ni. Cumanya mungkin strategi Proton untuk memperkenalkan dulu varian turbo, dan nak tengok sejauh mana sales versi turbo ni untuk Proton S70, dan kemudian barulah ditawarkan untuk varian NA pula. Itu yang kita jangkakan lah. Dan berdasarkan pada spy shot yang kita tengok ni, yang kita dapat daripada sahabat kita, yang mana gambar spy shot ni dia ada beberapa part yang di camouflage, iaitu pada bahagian hood dan juga pada bahagian grill. Dan kita jangkakan kemungkinan besar model yang tengah di test drive oleh Proton ni adalah
model versi NA. Sebabnya memang kita dapat maklumat daripada orang dalam lah memang ada variant NA yang mana akan menggantikan Proton Persona. Kita tahu Proton Persona dan Iris dah ditamatkan, discontinue, dah tak ada dah. So memang agak logik untuk Proton menggunakan engine NA ni pada Proton S70 untuk menggantikan Persona. Sebab sekarang ni kita tak ada sedan mid-range yang boleh menggantikan Persona setakat ni. So Proton S70 sememangnya satu model yang sangat-sangat sesuai lah untuk digunakan oleh Proton menggantikan Proton Persona. Okey, kita tengok daripada spy shot ni, bahagian grill. Okey, kita tengok pada bahagian grill ni, tak tahulah, mungkin kalau kita zoom, tak ada penggunaan diamond pin seperti yang kita lihat pada model S70 yang turbo sekarang lah. Dan kemungkinan bahagian border line pada grill ni pun Proton akan menggunakan kemasan yang berbeza. Mungkin menggunakan kemasan warna glossy black, yang mana pada versi turbo dia menggunakan pada borderline grillnya dengan kemasan warna metallic silver kan. Dan pada bahagian hood, walaupun ditutup dengan camouflage juga, tapi aku rasa hood yang sama. Dan kita tengok lampu headlight dia, lampu headlight ni adalah lampu headlight yang terdapat pada model MC1 versi turbo tu. So menunjukkan model yang tengah diuji ni adalah model yang terbaru, yang di faceliftkan untuk versi turbo. So akan diguna pakai juga pada variant NA. Dan kita tengok daripada segi bumper still sama, design bumper yang sama. Even dia punya bahagian rim pun rim yang sama diguna pakai pada variant flagship So kita buat andaian ini mungkin variant top spec untuk versi 1.5 liter NA lah kan. Dan kalau kau tengok pada bahagian cermin hadapan, bahagian atas, kita tak nampak pun penggunaan ADAS dekat situ. So ini menunjukkan jika ini adalah model Proton S70 yang menggunakan enjin NA, kemungkinan variant ni tak ada penggunaan ADAS 1.0 maupun 2.0, sebab kita tak nampak pun sebarang kamera yang ada pada windshield daripada gambar spy shot ni lah. So kalau betul menunjukkan Proton Saga tu lebih baik lah daripada segi sistem dia kan, sebab dia ada ADAS 1.0. Dan kita jangkakan bahagian interior pun akan sama je macam model S70 turbo yang sekarang. Dan seperti yang apa yang kita terima, maklumat yang kita terima lah, untuk variant S70 yang paling murah ni akan datangkan dengan dua variant, iaitu variant Prime dan juga Lite Dua variant ni mungkin akan diasingkan ataupun dipisahkan daripada segi aksesoris lah mungkin daripada segi lampu tail light dia bukan jenis bersambung untuk variant Lite, tapi untuk variant Prime dia akan menggunakan lampu tail light yang fully LED lah, tail light macam S70 variant flagship kan. Dan semestinya kalau Proton menggunakan enjin 1.5 liter NA ni, harganya akan lebih murah lah. Tapi kita tengok daripada segi capacity engine ni kan, tak pelik sebenarnya kalau Proton nak menggunakan Proton S70 ni dengan nadi enjin 1.5 liter NA. Sebab asalnya Proton S70 ni aka Geely M Grand di China, dia memang menggunakan enjin NA. Kita je di Malaysia ni Proton ubah menggunakan enjin turbo. Tapi di China ataupun di Philippines, Geely M Grand ni menggunakan nadi enjin NA saja, 1.5 liter NA digandingkan dengan transmission CVT enjin yang sama diguna pakai pada Proton Saga yang sekarang. So kita expect untuk power output yang dihasilkan pada enjin NA untuk S70 versi paling murah ni akan produce sekitar 120 PS dan 150 Nm of torque, lebih kurang sama macam Proton Saga yang ada sekarang lah. Mungkin Proton akan tune sikit supaya kita dapat power yang sebenar pada enjin 1.5 liter NA ni lah, IGT. Sebab berdasarkan pengalaman aku test ataupun drive Proton Saga yang baru dengan enjin yang baru ni, kita tak dapat rasa performance sebenar enjin
1.5 liter NA IGT tu. So kemungkinan untuk S70 yang paling murah ni akan Proton tune supaya kita dapat fully performance engine 1.5 liter NA IGT ni. Dan macam aku cakap, engine yang sama juga akan diguna pakai pada Saga Cross. Sebelum kita dapat Saga Cross dengan engine performance yang lebih baik berbanding dengan Saga, kita akan dapat tahulah dengan engine 1.5 liter NA yang ditune pada S70 yang paling murah ni. So buat masa ni, ini hanya kabar angin, ya, kabar angin, dan juga berdasarkan spy shot yang kita dapat ni, menunjukkan kemungkinan besar Proton S70 versi NA ni akan dilancarkan juga tak lama lagi, ya. Mungkin secara launching yang biasa-biasa je, online launching, online event, tak tahu, not sure. Tapi apa pun, kita tunggu kemunculan Proton S70 yang paling murah ni, yang menggantikan Proton Persona variant NA. Dan dari segi harga, okey, semestinya harganya akan jauh lebih murah berbanding dengan S70 Turbo yang sekarang. Dan jika ianya dibina untuk menggantikan Proton Persona, semestinya harganya akan dekat-dekat dengan range Proton Persona. So kita anggarkan untuk Proton S70 versi NA ni, harganya akan bermula pada tanda harga RM55,000 sehinggalah RM62,000. Kalau kita tengok untuk variant turbo standard, bermula harganya RM69,000 kan, sehinggalah variant flagship X RM90,000. So dekat sini kita tengok placement variant yang menarik untuk Proton S70. Dan not sure, kemungkinan untuk variant turbo, variant standard dan executive akan digugurkan, digantikan dengan variant prime dan light untuk versi NA, dan hanya tinggal variant flagship dan flagship X saja untuk enjin turbo. Jika betul rakyat Malaysia berpeluang untuk menikmati, merasai Proton S70 pada harga yang jauh lebih murah, range lebih kurang macam Proton Persona je, tapi korang dapat chassis, handling, comfort pada Proton S70. Padu tak padu kan? So kita harap benda ni betul. Bila lancarnya Proton S70 versi NA ni, confirm kita akan dapat lihat banyak lagi model Proton S70 ni di atas jalan raya. Okay? So, itu saja berkenaan dengan Proton S70 paling marhain. Apa pun kita tunggulah kemunculan rasmi Proton S70 versi NA ni kan. Kita harap betul lah rumours ni kan. Setakat ni macam betul macam betul akan keluar. Apa pun kita tunggu je lah. Korang tunggu je lah. Assalamualaikum.